Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada channel saya. Hari ini saya ada satu buah cerita yang saya dapatkan daripada Amerika Syarikat. Jadi sebelum kita ke konten hari ini, marilah kita sama-sama selawat dan istighfar selalu agar sentiasa dirahmati Allah. Jadi kita intro dahulu. Ada satu cerita ni dekat Amerika Syarikat. Ada satu family dan seorang anak. Anak dia ni kita bagi nama Jasmine, manakala ayah dia Joseph. Isteri Joseph yang kita dah sebagai nama sebab dia tak ada dalam cerita ni. Pada satu masa, Jasmine setiap kali tengok bas sekolah, dia akan menangis dan ketakutan. Joseph pun tertanyalah apa puncanya. Mungkin sebab budak banyak imajinasi ke gapo. Oleh sebab Jasmine ni dia tak suka naik bas sekolah, jadi Joseph dan bini dia terpaksalah bergilir-gilir untuk menghantar anak dia pergi ke sekolah hari-hari. Pada satu hari ni, Joseph hantarlah Jasmine sekolah macam biasa. Tanya on the way ke sekolah tu, tiba-tiba ada sebuah bas berhenti depan kereta Joseph ni. Joseph pun kenalah berhenti sebab bas tu sedang menurunkan kanak-kanak budak sekolah. Nak pergi sekolah kan, jadi Joseph kenalah berhenti sementara budak-budak tu turun dengan selamat dulu. Dan Joseph berhenti belakang bas sekolah tu. Jasmine automatik kisah gini, ayo cepat lagi, saya takutlah tengok bas tu. Joseph kata gini, sabarlah, bas tu turun student macam Jasmine ni. Kena kenalah tunggu sebab student kena awak turun slow sebab takut ada gapa-gapa. Jasmine pun kata gini, bas tu membunuh orang. Joseph pun terus ayat lagu ni. Mana ada bah bunuh orang, bah akan jaga budak-budak student dengan baik lah macam Jasmine ni, macam abah awak macam Jasmine tu. Jasmine pun kata gini, setiap kali saya tengok bah tu, sentiasa ada satu bersikir kat telinga saya mengatakan bahawa bah tu ia telah membawa malapetaka kepada siapa-siapa student yang naik bas tersebut. Jadi Joseph pun tak caralah gapo Jasmine ada. Jasmine pun tutup mata dia tu paling bawah, tak mesti tengok bas tu langsung. Sebelum Jasmine masuk jas satu, Jasmine sama cerita kisah hantu kepada abah dengan mak dia. Joseph pun tak caralah sebab dia mungkin budak sebelum dia jas satu, budak lagi, mungkin imajinasi tinggi. Pada satu hari ni, Jasmine ceritakan sesuatu hal yang sebenar kepada mak dengan abah dia. Cerita Jasmine cerita sebenarnya, hal sebenar ni, time balik sekolah petang tu. Time Joseph ambil sekolah petang tu, Jasmine pun masuk dalam kereta. Jasmine pun cerita macam ni, abah, bas tu kan ia kan kerah, luar dia kerah. Jadi setiap kali ada kereta tepu ia kan mesti dalam bas tu kemek. Jadi Joseph pun mikir, ia tak ada juga. Jasmine pun sungguh cerita pasal bah dia nampak tu sama jeri kan. Dia kata bah tu gitu gini. Jadi Joseph pun ya gini ke Jasmine, jangan rusing lah sebab setiap kali kereta kau gapa-gapa kenderaan ke mestilah sentiasa berhati-hati dan memandu dengan berhemat sebab ia nak nampak bas sekolah. Dalam bas sekolah tu ada pula kanak-kanak macam Jasmine, mestilah dia buat berhemat. Jadi tak mungkin lah benda tu akan berlaku. Jadi Jasmine pun sinyak je, tak boleh kata gapo. Moga abah kecil lagu tu kat ya, biarlah awak gan abah kecil lagu tu kat, biar je lah. Setidaknya ia cerita dah sebenar ke abah ya gitu gini. Cuma abah ya respon lagu tu dulu. Keesokan harinya, lepas Joseph hantar Jasmine pergi sekolah, Joseph pun terus on the way pergi pejabat sebab dia hijaukan pejabat. Dia sebagai pejabat, Joseph ni buka lewat. Pada pukul lebih petang tu, Joseph pun baliklah rumah. Saya on the way balik rumah, tiba-tiba dia nampak ada sebuah bas lalu depan dia. Terus dia potong dia. Dia pun kejut tengok ada bas motor dia sebab pukul masa ni mana ada dah bas hantar budak-budak sekolah mestilah habis belakang dah. Joseph pun terus pergi tepi lalu ke bas tu. Bas tu pun tiba-tiba berhenti dengan cara mengejut. Joseph pun berhenti jugalah. Mungkin dia kata mungkin bas ni tunggu penumpang ke. Dia berfikiran baik dah, berprasangka baik dah. Mungkin dia tunggu penumpang naik, dia tunggu takut ada student turun pada bas tu.
Hadis batu dia tunggu kat belakang batu. Dia tunggu. Batu tak gerak. Dia tanya, apa bas ni tak gerak? Aku dekat 10 minit dah nunggu belakang. Ya apa-apa lagi tu ya potong ya patut ya wisek naik tu ya potong. Lepas ya potong tu batu tiba-tiba gerak. Gerak kat tu batu meluru lah belakang kereta dia tu. Lepas pada tu kat Joseph bukan aku tunggu dekat 10 minit baru nak gerak. Rabuk aku. Dengan marah lah Joseph kecil lagu tu. Lepas tu pun dia pun pergi bawa kereta. Dia pun tengoklah lapa belakang. Tengok bas tu kau lama kau dekat macam kau laju dekat punggung kereta dia. Joseph pun pecut sebab nak jaga jarak pada bas tu ke. Tapi kan bas tu kau lama kau dekat dia macam nak tepuh kereta Joseph. Joseph pun apa lagi tekan pedal dia. Joseph berkata bas ni apa? Bas ni gila kau kan benar. Petai-petai bawa laju ni. Lepas tu kat Joseph pun bawa kereta. Tak. Mentang-mentang tengok belakang. Sebab dia takut bas tu. Kau lama kau dekat kan. Tunggu balik tengok belakang. Dia pun tu tengok depan. Depan tu ada selekoh. Selekoh menyusul ke kanan kan. Gitu kan. Apa? Dia pun tak ada nak tekan brake nak ngona. Tu tepung. Tu dia tepuk divider jalan tu. Tu accident. Guling batuk kata Joseph tu geduk. Tak lama pada tu Joseph pun sedar daripada dia pesel. Bila dia bangun cek badan dia pun gendar. Bila dia tu mama tengok sakit-sakit gitu. Pupan di luar sebab dia kata dia penyek aku semua ke macam tak betul lah. Dia pun usaha ke diri tu. Dia pun tengok luar macam ada bah tu hidup. Lampu nyala. Tapi tu senja dah lampu 7 dekat pukul 7 lebih tu. Kita tengok dalam batu tak ada orang. Tapi batu hidup nyala. Dan Joseph pun tengok macam tak apa sedar kat. Dia pun tu ingat kata-kata anak dia Jasmine kata batu boleh membunuh orang. Membawa malapetaka. Joseph pun tengok. Joseph pun biasa. Habislah cerita dia. Apa cerita dia hari ni? Okey, menarik kan cerita hari ni kan? Dia berkenaan dengan bas sekolah kat mereka. Dia gini dia benar salah mampak sebuah sebab dia tahu anak dia ke budak lagi. Dia mungkin tak ambil berat dengan kata-kata dia. Sebab anak dia ke budak mungkin imajinasi kuat. Jadi mampak dia tak cara lah. Jadi bila benda ni berlaku dengan jatuh depan kepala Joseph sendiri, Joseph pun baru terngiang-ngiang kepala dengan anak dia Jasmine. Kata ban ni membawa malapetaka. Jadi baca itulah cerita untuk hari ni. Jadi sila jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya Putra. Assalamualaikum.